puasa ketiga. Bila dah 2 hari puasa ni berbuka asyik makan nasi je. Nak tukarlah selera lain pula. Hari ni aku nak try masak wrap ayam daging berbekalkan wrap, timun, tomato, salad, Thousand Island. Ayam dan daging ni aku dah perap dah aku rasa dah 4 hari kot. Jadi aku plan aku nak bakar je daging dengan ayam ni sebagai protein untuk kat dalam wrap tu nanti. Aku nak bakar dalam air fryer je sebab mudah kan. Malas lah nak bakar dekat dapur tu, banyak buang masa lagi. Kalau masuk dalam air fryer ni kau tekan-tekan je, tahu-tahu dah siap. Nampak tak dah siap macam ni. Tak sempat nak tarik nafas dah siap dah. Okey lah, kita nak masak wrap ni pula. Wrap ni aku salutkan dengan telur. Telur tu korang pecahkan, korang seasoning dengan lada hitam ke, nak bagi lagi sedap lah. Lepas tu korang letakkanlah wrap tu, bagi dia lekatkan dengan telur. Kalau dah agak-agak masak tu korang terbalikkan. Lepas tu korang boleh lah dressing semua. Boleh lah masukkan salad, timun, tomato, ayam, daging semua tu. Korang susun cantik. Lepas tu letak dengan Thousand Island. Jangan banyak-banyak lah, tak sedap Thousand Island tak banyak. Lepas tu korang try lah lipat. Aku buat lipat ni memang fail lah sebab tak ada pengalaman kan. Bila dah lipat tu korang bakar lah atas dapur sekejap nak bagi dia lagi crispy. Korang jangan judge je, walaupun rupa tak cantik tapi sedap tau.